Terkeluar macam mata. Sebab apa? Mencun. Jangan lift aku agak ini tak. Marah. Shit. Badan aku weh. Tak boleh kontrol, aku nak let's go, ada malam ku sedih, ada malam ku nari sampai okay. Assalamualaikum guys, welcome back to YouTube. Alam Alisha Channel. Oh yeah. Korang semua apa khabar? Harap korang semua sentiasa dilindungi Allah, insyaAllah. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Kami minta maaf dah lama kami tak muncul, tapi sekarang kami muncul kembali. Selamat Hari Raya Maidy Batin. Selamat Hari Raya. Cantik tak Lisha? So makeup ni daripada Kak Fifi. Jadi dekat bawah ni, okey. So sekarang ni kita buat open house Alam Alisha guys. So kita nak tengok berapa ramai yang datang. Memang majlis kali ni Lisha tahun ni Lisha tak masak. Lisha tak masak, Lisha ambil catering, semua catering. So kita tengok apa catering daripada mana and kemah daripada mana, okey? Meanwhile, Bahasa Merah minta maaf kalau ada terkasar bahasa, buat abang terasa kalau tekuk hajar ke Kak adik ada banyak masalah. wow. Nanti Malaysia bagi tahu dulu Korang salam dah. Semua dah tengok saya. Tengok. Tengok pasal awak. Sini. Raya bawa cantik. Sama ambil sikit yang hidung. saya menghormati Mak. Aku balik last. Aku dia selit bawah kaki kan. Abang selit bawah kaki. Pertama rezeki. Raya. Nah, Nah, raya. Kakak yang paling Acak, kakak bagi apa ni apa? RM1. Kakak bagi apa RM1? adik ada yang berdua RM2. Oh. Malu aku nak bagi aku je. Assalamualaikum, saya Raya. Idris. Apa tu? Idris. Jaga dulu, jaga percakapan, jaga perangai, panjang umur, menghadapi. Sama-sama kalau ada masalah dengan mak dengan abah tu jaga. Jangan melenting sangat, tenang Adi. Okey. Jangan. Ya saya Raya. Raya, masa makan. Raya batin, mulut jangan terbang-terbang. Jangan lepas. Sabar. Idris. Siapa ni? Terima kasih. Rizky. Kakak awak dah sini orang ni? Kakak, jom. Siapa lagi? Asyik. Itu Kak Zira. Nanti lama.
Cakap apa? Ini tak dapat ni. Tak dapat apa? Kena orang kalau datang rumah awak kena sah. Jangan buat tak tahu. Faham? Mama Lisha. Okay, no money. Lepas tu ingat orang kalau datang rumah kena buat apa? Cakap apa? Kena salam, kena kemar rumah. Kena jadi akak yang betul. Tahu je. Asyik gaduh je. Jangan gaduh. Jangan gaduh itu. Gaduh. Yang Ni asyik gaduh. Dengan cakap mama dia cakap semua, okey? Kalau jumpa orang tak salah tahu. Abangnya beb. Dah semua dapat ya? Paling belum? Kamera. Dah semua dapat eh? Dah, you pergi. The next day. Ada di sini kantor. Di sini bibi. Kash, Mas duduk. Duduk sini Kash. Tak muat tu. Dia aku yang Pia. Sini. Duduk sana. Aku yang Izam. Pia kat sini. Kena duduk macam tu Kash. Aku suka tengok kamera kita. Ambil dia. Okey dah cepat. Bye. Ais, kan usik dia. Sampai dia nak tanya. Yes. Nak tambah makin tenat. Okey, senyum. Dah duduk. Pandang depan dah. Kalian jari. Tak kena. 75 years later. Banyak drama. Kita lagi ni balik. Lagi. Ikut sikit. Yang dalam bilik tengah susun duit. Wah, sebenarnya tu. Je. Kita ada 5. Kita orang macam Lisha dengan Alam dah salam-salam dekat Muar. Dah bagi duit kat sana. Bagi berapa? 2,000 kan? Alhamdulillah ada gaya 2,000 banyak saya bagi kat Ain. Saya bagi dia cuma RM10 dah. Lisha paling gaya lah. Sorry, tak tengok. Dress handphone. Sama Aaron ada salah silap berapa pasal bahasa buat apa terasa ke hari pertama main. Adik doakan Abah sampai pada dia macam Abah je yang meninggal lah. Kalau saya sekarang adik Lama Kami support adik. Jaga dia orang. Dah belakang. Dia fikir tu. Dapat fikir kalau mak dia tak ada siapa lah. Agaklah ada siapa, Angah ada siapa kat sini. Sayang mak dia. lama sangat tak sedih. Alun bilang apa yang Alun tolong. Alun tak tolong asalkan orang happy. Cuma Alun harap orang doakan Alun orang rezeki sahaja. Itu sahaja. Tak ada minta balas apa-apa buat dia. Alun nak Allah mudahkan urusan Alun, tolong orang rezeki supaya boleh bantu family. Sayang mak dia. Maafkan salah silap adik ni. Pasal bahasa buat dia biasa. Dia minta maaf. Tak dapat jadi anak buah yang baik. Tak dapat bantu dia. Adik doakan buat dia supaya kita selesaikan. Ada pula perempuan lain. Tapi perempuan tu keluarga dia takkan jadi sama macam kita. Ya, betul. Itu dia. Alek pun. Betul. Lelaki-lelaki sekalian. Ambil
Sebabkan kau lah melambat. Dia jaga adik I. Jadi bapak yang tanggungjawab, suami tanggungjawab, yang banyak tolong I. Dengan family I segi tu dah. Segi apa-apa lah. Tak pernah merunguk apa-apa pun. Tahu-tahu sampai tolong kita orang. Ikhlas. Sabarlah. Selamat Hari Raya. Dan ada sikit lagi untuk kau perempuan, ingat sikit hargai suami. Hargai. Suami hargai sikit. Suami betul lah. Alif aku agak ini tak. Sikit nak marah. Biarlah. Biarlah. Sikit nak marah. Mana dia marah suami? Aku dah tak ada dengan suami aku. Kita tak marah lah. Jangan luar Ami main lama. Aku cuba. Dia macam dapat balik lah duit tu tolong. Berapa tu? 4? Wah, 3. 4 doh. 4. Oh, terima kasih ya. Sama man. Untuk panjang umur rezeki ya. Cerita lelaki. Kena ingatkan soal apa supaya kita dengar cakap kita. Dengar sikit-sikit nak melawan. Kita besar. Betul. Kita beli beras kadang kita lupa. Kan? Lepas tu bila dia orang bising-bising kita buat tak tahu, betul tak? Betul. Paling tahu kita keluar. Lagi kita dah ada motor aja. Dah ada motor itu paling penting tadi kan. Belum berada. Rezeki. Belum berada. Daripada jauh. Aku rasa kena minta maaf dengan dia orang lagi. Ini banyak duit tak? Masih ajak aku motor. Orang tahu dia ni tau. Wah, dia dapat duit raya. Wah, 4. Terima kasih. Rol! Aduh. Rol, semoga kau dapat bifut tak lagi Rol. Bifut. Dengar lah, Kaipa. Semoga Rol dapat bifut tak lagi. Lesen bifut. Lesen biful. Aku dah ada lesen biful. Bukan, you lah biful pula. Ya, tak pasal biful. Selalu dia di Sama maaf kalau salah. Siku. Ayolah. Oh, belakang. Kalau sampai solat silap. Kita tak kerja. Mana dia tadi? Bagi dia balik. Yang banyak-banyak tadi. Terima kasih. Air nak minta maaf kat lu. Dah cukup dapat. Aizam ni ke? Kat Ipoh kau. Banyak. Banyak. Hasil. Kat dalam tu. Wah, semua. Atas tu bisik. Tangan Dia ni dua-dua ni lah. Muda ni lah. Amen. Semua lah. Selalu bisik-bisik. Dan dengar dia nak kahwin kat Bentong ni dia. 2,000 years later. Berapa kilo yang korang beli ni? Happy birthday to Idris. Happy birthday to you. Oi. Ayo. Cukkan. 1, 2, 3. Kita nak habiskan semua satu malam ni. Jatuh tak? Boleh jatuh? Ha? Kau gila, kau jangan buat hal. Malam ni. Ha? Kalau besok balik lah malam besok. Malam esok ada main apa lagi? Malam esok punya. Malam ni separuh malam besok. Dah, malam esok. Bagi habis ni. Bagi habis ni.
Oi. Perang. Tu dapat dia tengah perang kat luar. Baik. Dia tengah perang ni. Tunggu bagi ni. Tunggu kereta lah. Ada kita belakang. Tengok dalam dulu. Belakang ada kita turun. Dah ambil. Itu umpat dah. Ambil kita turun. Oh, si ada ni lah. Ni baca. Cingsuang. Angkat. Kita akan memulakan perang pada malam ini dekat kampung. Nampak level dia. Okey, kita tolak mat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fire in the hole! Kuat lagi. Jap. Betul lah, dah habis. Oh, main mercun dekat dalam hujan weh. Rosak. Bawa lagi. Tolong ah. Rasa macam itulah takut sini. Tolak mana? Tolak sana. Nah. Dah lepas. Tak boleh lah, rosak ni. Boleh. Lebat. Okey, tolong kat rumah lu, jom ah. Rumah. Tu hujan makin lebat weh, lagi. Tak boleh. Oh, tak boleh lah. Dia basah. Besar tak ni? Ha? Besar tak ni? Dekat bawah ada tepi tu, kemah kecil. Tak payahlah, kita tahu boleh kat bawah. Nanti lurut. Jangan. Masalahnya, aku ni yang yang metuk sebelah mata. Malah budak redong. Pop tak keluar punya mata. Sebab apa? Mercun. Dia metuk bawah. Kena mata ni. Sampai kita muak. Budak macam mana? Budak mana? Bayi cincang. Anak dia bakar. So kita tak boleh main mercun dah sekarang ni. Kita terus tutup cerita sebab hujan lebat. Tak boleh. Bahaya lah. Bahaya. Macam mana balik? Tak ada bawah tu. Masalah. Kita tak bawa garas, ada tempat tutup. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Alright guys, so ini adalah malam yang kedua untuk kita membakar mercun. Semalam tak dapat sebab hujan lebat. So basically, ini kat sini kita melengah. Kita bakar, kita nak perang lagi. Sekarang jam pukul itu dia. Kita dekat pukul 10. So kita orang nak bersedia untuk berperang. In total cost semua dalam berapa? 40,000 lah kita ambil lah. RM40,000 lah dia. Ya, RM40,000. Letupkan redong. Kita nak letupkan redong. Kan? Ni toke dia? Ya, betul. Terima kasih toke mercun. Kejap lagi kita tunggu toke betul datang ya. Kalau kita tak puas. Ni toke betul. Dia dah start
Ini apa? Toke dia humble lah. Oh, toke dia. Ya. Okey, bagus toke. Tak pun belah sana. Tak ada kanan kiri. Ni ada. Dia kat facing kita belah sana. Fishing nak kena duduk situ. Tu. Anak. Ni wayang. Saya jangan dekatnya. Tak kena. Kakak tu tengah. Jaga kakak tu. Itu dia kena yang ni ah. Fishing. Tapi ni dia tak akan pergi sini ni. Tak ada. Sebab view sini takkan dia nak. View mesti dia akan pergi sini. Kelip. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, cabut. Sini, abang sini. Dah. Angah Dah. Dah 3. Okey lagi. 3. Jom. Cabut. Ami. Oi. So now kita nak pergi yang ke third one pula. Yang kali ketiga pula. Okay. Okay, jom next. Let's go. Aisyah mana? Dengan tu. Okay, yang ni lah awak. Tapi ya. Weh, motor speed. Sana jauh-jauh sikit. Okay dah Sana lagi. Sikit. Dah belum? Bakar mana satu je? Ni lah. Satu je. Okay, ni next round. Tak apa. Daripada jauh sebab dia macam dekat ni. Dia tak ada main kiri kanan. Ya, kiri kanan. Ya. Betul. Dia ada point view, tak ada kan? Kalau tak ada point view, dia turun naik atas. Yang ni tak ada point view. Dia turun naik atas. Dia tak ada merak. Okay. Dah lah, tak apa. 2, 3. 2. Lari. 3, 2, 1, go! Cabut! Orang kampung keluar. Sampai.
Ya. Nak load dulu. Ada lagi dekat rumah sekejap. Load yang seterusnya. Berat Lip? Ni biasa. Budak Ayla ni masalah angkat kotak. Tak masalah. Beringan untuk dia. Kalau Alip angkat kotak ni dia luar biasa. Alright. Ni gila bunyi. Oh dia turun naik atas kan? Wow. Senyap kan? Dia macam kelapa. Ada berapa? Berapa batang? Okay, jom kita ambil satu. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Betul ke dia ke atas tu lah? Otak kau. Bodoh lah. Woi. Kau. Woi. Tadi kau soalan. Risau aku gila. Okay. Jom. Oh, next round. Boom. Bergerak lah. Wih. Oh, aduh, tak bergerak tu. Tak starting road. Wih, ni power dia ni. Kuat mat. Ui. Ni yang semalam eh? Semalam ke ni? Ni semalam. Ke sisi. Kita lari kita. Dek.
Kenapa? Apa? Batu jatuh. Aku takut. Batu jatuh. Yuk. Batu jatuh. Boleh? Hei. Pada ni pecah. Bukan. Batu jatuh. Aduh, besar sangat tu. Tahu, batu jatuh. Okey tak? Sakit tak boleh gerak. Ha? Tak boleh gerak. Angkat boleh? Cuba buka ni. Adik. Tapi tak boleh. Okey tak? Israel. So, kita orang pun dah puas main. Mercun yang lagi banyak ni kita bagi. Dah, siapa nak? Dah. Siapa dapat? Ya, sini. Awak tadi dah ramai dapat. Okey, dah. Ha? Ha? Okey, 1 tambah 1 berapa? 2. Ha. 15 tambah 30. Tambah 10, 45. Ah, ambil. Syukran. Okey, dah. Yo. Ah. Dah. Dah puas sama ini? Yang besar-besar tak boleh yang kecil. Dia yang besar yang besar. Jangan bakar dalam bilik korang. Ha. Berapa orang tonton Nabi kita? Tonton Nabi kita berapa? Ha? Dia kecil. Tapi betul. Alamak, malu lah weh. Nabi tak tu. Nabi yang wajib kita tahu berapa? 25. 25. Adik ni lagi bijak lah, adik ni memang bagus. Saya boleh tahfiz. Alhamdulillah. Okey. Datuk Seri Najib Perdana Menteri ke berapa? Aku pun tak tahu. Kenal. Kau ni bijak sangat lah. Bayar lah ni. Kasih. Nah, kau. Awak kecil. Aku kisau. Bakar sekarang. Siapa nama Perdana Menteri kita sekarang? Dek, adik dah cukup dek. Adik belakang. Ha. Ui, dapat dua raya macam tu. Cepat. Alam. Yang tadi. Okey. Oh. Apa soalan dia? Ha? Soalan dia. Nabi terakhir. Siapa nama? Tak ni. Tanya pasal ni je. Rumah siapa? Ha. Ni rumah siapa? Diam. Siapa? Diam. Aku tangan siapa? Siapa nama Cik Ita sana? Siapa? Rumah kau kat mana? Siapa nama ni orang yang duduk sini? Cik Ita. Cik Ita apa Cik Ita? Nama penuh. Okey, tak apa. Okey, soalan last. Sambung ayat ni. Dadah membahayakan? Syaitan. Okey dah. Kayak gitu je.